Pernah tak kita berhenti sekejap, fikirkan betul-betul macam mana kata-kata yang keluar dari mulut kita ni, yang nampak kecil dan tak penting, sebenarnya boleh beri kesan sangat mendalam pada orang sekeliling kita. Kadang-kadang, satu perkataan je boleh merubah hari seseorang, kan? Dalam kitab Pengkhotbah, pasal 10 ayat 12, ada satu ayat yang sangat indah dan penuh hikmah. Ia berbunyi, kata-kata dari mulut orang bijak itu penuh kasih karunia. Fikirkan betapa besarnya anugerah dan tanggungjawab Tuhan beri melalui lidah kita. Mulut kita ni bukan sekadar alat cakap kosong, tapi saluran menyampaikan berkat. Jadi, kawan-kawan, mari kita sama-sama renungkan. Kita boleh pilih untuk guna lidah kita ini untuk membina, memberi semangat, menyembuhkan hati yang luka, dan menyebarkan kasih Tuhan tak berkesudahan, bukan untuk meruntuhkan, mengkritik atau melukai sesiapa. Biarlah setiap kata yang keluar menjadi benih kebaikan, membawa kedamaian dan sukacita kepada setiap insan.